Okey semua, loceng dah bunyi. Jadi kamu semua boleh pergi rehat sekarang. Yahoo, waktu rehat. Alah, aku minta sambal asing. Kenapa dia bagi sambal juga? Le, boleh je kau bagi sambal tu kat aku kan? Uish, nampak sedap mi goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kau siapa? Kau nak apa ah? Aku Daniel, orang yang duduk sebelah meja kau tu. Dah tu, kau duduk sini kenapa? Lah, apa salahnya aku temankan kau makan? Okey. Kau pandang apa? Aku nak makan pun tak senang lah. Tak adalah, rambut kau tu cool lah. Aku yang rambut dua ni pun tak ada cool macam kau. Okey.